Okey, bagi yang tak konsisten tu, saya nak share satu benda yang saya buat dekat student saya yang memang banyak result konsisten, bukan saja berbulan malah bertahun. Okey, nombor satu iaitu dipanggil visibility. Apa maksud visibility? Visibility maksudnya iaitu you ada tak benda yang boleh tengok statistical data. Okey, maksudnya statistik trading kita. Kalau yang free dalam internet kita boleh guna iaitu My FX Books. Dia percuma je. Jadi boleh tengok sama ada 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu akan bina portfolio. Jadi student, saya semua wajib dia guna iaitu My FX Books. Pasal kita measure by My FX Book. Bukan kata boleh trading tak boleh. Kita kena tengok sebab dalam tu ada banyak benda dalam tu. So bila kita tengok risk of ruin, kita boleh tengok probability, kita boleh tengok bilangan trading tu untuk total profit, so untuk main peranan lah, drawdown dan sebagainya. Jadi kalau nak tahu pasal visibility ni kenapa penting, ialah contoh kalau kita memandu, penting tak sebenarnya dashboard kereta? Tu penting sebenarnya. Kalau orang yang macam trading tetapi dalam kes ni tak ada My FX Book, ibarat memandu tak ada iaitu dashboard meter yang tunjuk panas kereta ke enjin tu kan, yang tunjuk berapa lagi minyak ada. Tu most important guys. Jadi selepas visibility, yang penting juga ialah dipanggil strategic trading. Okay, strategic trading tu maksudnya saya talking about target. Target ni kena tetap. Maksudnya macam saya always target, ialah even trade goal sekalipun, kita always target 25 ke 50 pip. Lebih tu bonus. Sebab dengan cara dia strategic ni, bila kita pecahkan kepada mingguan, contohnya $12.5 atau $25, kalau kali sebulan, kali 4 lah let's say, dalam kes ni, akan dapat lebih kurang dalam 5% ke 10%. Sebab tu student saya banyak yang konsisten 3%, 5%, 10%, even more. Okay, yang ketiga, apa benda kunci dia? Kunci dia dipanggil risk management implementation. Risk management lah. Risk management ni sebenarnya ialah contohnya dari capital berapa lot saya nak deploy. Okay, berapa risk kalau floating kena keluar. Risk tolerance. Sebenarnya risk tolerance tu more pada drawdown. Jadi risk management ni jaga drawdown. Jadi ni kena penting risk management ni, risk stability ni. Jadi dari segi execution dan juga dari segi risk, dua-dua ni penting untuk main peranan dari segi ialah konsistensi. Dan yang paling penting kita apa? Accountability. Apa maksud accountability? Maksudnya ialah reporting. Ada tak macam supervisor, coach, mentor, kan orang yang supervise kita, tengok trading kita dan bagi panduan pada kita. Okey, maksudnya bagi kita contohnya, you kena stop trading, you jangan, ialah kan kalau orang trade kan, biasanya dia akan nak revenge dan sebagainya. Akan ada macam tu lah kalau profit nak buat apa. So you perlu dipanggil iaitu visibility. Dan yang tadi ialah visibility, you perlukan yang kedua ialah strategic trading, risk management dan juga accountability. Okey, maksudnya senang je accountability tu. Kan kita ada kita punya My FX Book. So My FX Book ni kita tunjuk kat mentor kita, je kita boleh tengok. Tapi adalah template-template khas yang saya ada tu. Alright, so jumpa lagi ni tip konsisten daripada saya. Saya dekat airport Taiwan dah seminggu lebih pun kat sini. Time to go home. Jumpa lagi.